Sebab hari ini, sebab itu hari ini tuan-tuan dan perempuan, apa pun dia buat dalam Perhimpunan Agung UMNO ni, semua teori dia dah pakai dah untuk mendambat dan memenangi semula hati rakyat yang semakin terluka hari demi hari. Dia dah menangis, dia dah baca doa dah. Tak pernah dia baca doa. Kita dengar pun kelang kabut doa dia. Dia dah takut-takutkan orang Melayu. Dia dah main isu perkauman. Dia dah baca sajak, dia dah baca pantun dah. Wa ima sehingga peringkat menghina Tuan Dr. Mahathir. Dalam ucapan dia sebut, hilang di Pagoh, muncul di Bagan Datuk. Bagan Datuk tu Datuk Zahid Hamidi lah. Tahun lepas Perhimpunan Agung Pemuda Wanita dan Puteri Tan Sri Muhyiddin tak boleh rasmi. Sayap-sayap, ketua-ketua sayap yang akan rasmi persidangan dia masing-masing. Tan Sri Muhyiddin pada kedudukan timbalan presiden pada ketika itu. Buat pertama kali dalam sejarah tradisi UMNO berperhimpunan agung. Tahun lepas lah, buat pertama kali timbalan presiden tidak berpeluang untuk merasmikan Perhimpunan Agung Pemuda Wanita dan Puteri. Pasal apa? Pasal Tan Sri Muhyiddin yang akan bucap. Dia tahu kalau Tan Sri Muhyiddin bucap, maknanya ajal politik dia semakin dekat. Maknanya innalillahi wa inna ilaihi raji'un buat Najib. Dia tahu, sekat Tan Sri Muhyiddin jangan bucap. Buat peraturan dalam majlis tertinggi, Tan Sri Muhyiddin tak boleh dijemput untuk memberikan ucapan penggulungan. Dia seorang-seorang berucap. Lepas tu bila Tan Sri Muhyiddin berucap di tempat lain, dia kata, bukan di tempat lain tempatnya, inilah tempatnya untuk berucap. Kepala bapak dia. Sebab itu saya tak pernah hairan tuan-tuan dan puan-puan, Najib duk menjerit, saya darah kepahlawanan Bugis mengalir pada tubuh badan saya. Pada saya ini bukan pahlawan Bugis, ini pondan tua Bangladesh. Betul atau tidak tuan-tuan? Itu penyakit paling besar pada Najib tu, TB. Takut bini. Yalah, macam mana tak takut bini lagi geram daripada dia.